P2P Sam, P2I Sam. Kau kayu santai. Memang santai gila, tak ada laju pun. Naik bukit pun nama relax itu Tolak sejuk. Keluar pada hutan tu, panasnya. Salam. Macam Pak Mentua ni, Kapten. Oi, hari ni aku ikut sebab aku malas nak tahu trek mana. Okey, jom. Aku kalau aku ajak kang pergi Jelebu, kau balik. Nak ikutkan ni bypass sana jauh sikit lah ya. Tapi saja nak dajal kau. Masih gaming ni cukup lah gaming rumah. Ramai orang duk betulkan chip dalam tu. Lipat ke? Kau semalam kau jumpa siapa lagi Zul kat Ampang? Haji Jaafar. Kau memang geng-geng Haji sebenarnya. Lepas tu Rofi. Betul tak? Tak ada. Budak basikal aku seorang je pergi. Okey. Aku pagi tu dah nak pergi dah. Cakap kat rumah hari ni pergi Keluri. Gerubak-gerubuk akak aku telefon. Nak datang kedua. Oi. Nak empat. Woi, kau kena tak kayu? Baru aku nikah. Ha? Nikah. Nikah bukan kau. Orang tu yang nikah bukan kau. Kalau kau tu memanglah kena ada. Baru pergi. Alah kalau mak kau tak pergi ke, kau tak pergi ke, bini kau tak pergi ke, nikah tu tetap jalan. Ni, depan lagi. Wetland tu pergi tak? Ada nak pergi? Ha. Tak ni kalau Kau dapat ah. tak baju tu kalau Farid tak nak aku beli lah. Ha, okey ni kan Farid. Kau cakap lah Farid, baju dah siap, kau nak tak nak? Kau tak nak, dia nak jual ke orang lain. Tak ada ahli baru je kan. Farid pergi ni. Dia beli. Dia beli bukan dia orang yang tak awal bayar. Ha, Dia masa tu dia ni ke? Dia dah kayu tak kan? dah tak kayu dah. Dah tak kayu dah, tapi dia beli. Ha? Ke Farid nak buat baju raya? Tu tanya dia nak simpan dulu raya tadi. Masa dia beli. Kalau nak tu kena cek samping yang gold je lah. Yang apa? Yang penuh. Tu dia mak.